Okey, ni rambut ayah lah. Orang tunjuk rambut pula. Ni rambut baru pun je lah, rambut baru kan. Alright guys, hari ni ini saya nak buat video. Hari ni kita nak buat video Iqbal beli semua jenis coklat atau makanan di kedai pulsa. Macam kau tadi ni habis beribu tau. Coklat ni apa semua. Ada lagi main di pulsa tu. Ada lagi, tapi Iqbal malah nak habiskan duit sebab banyak ni pun saya ambil daripada duit mak saya juga. Dia kata pun nak kata ibu mencuri ke apa ke. Adalah sikit-sikit ibu curi-curi, tapi mak saya dah tahu dah. Gitu kan. Okey, jadi jom kita nak buat video mukbang semua jenis makanan di kedai pulsa. Okey. Jadi ibu keluarkan dulu, ibu tunjuk kat bawah dulu. Ini dia. Allah. Okey, jadi Allah. Okey. Jadi ibu tunjuk dulu semua jenis ni semua. Yang ni banyak kan? Banyak kan? Semua ni jenis semua ada. Nasi banyak. Okay, banyak. Jadi kita ada gunting, kita sediakan gunting untuk ni apa semualah. Okey, ini semua Iqbal berapa? Iqbal habis ni tak ingat berapa, tapi memang banyak sangat. Ni apa semua coklat apa pun tak kisah. Pak Iqbal tak sabar sangat dah terperang sangat dalam plastik ni. Plastik ni pun Iqbal guna untuk ni semua coklat lah. Okey, Iqbal guna lagi untuk konten next pula. Okey, jadi Iqbal rasa semua jenis coklat di kedai pulsa lagi. Jadi kalau nak tahu rasa dia macam mana, jom kita mulakan. Let's go. Alright, yang pertama kita ada, let's go. Alright, jadi coklat yang pertama kita ada coklat ice cream UP. Ni dia. Iqbal beli dua ni pun harga dalam 3,000. Adalah berapa ringgit RM2 lebih lah. Sekarang ni macam ni. Macam ni je. Bismillah. Sedap. Ini baru sedap. Dalamnya kosong ni kan. Kosong dia tak ada bisa nak. Okay. Kita dah habis. Okay, yang kedua kita rasanya mudah sikit. Okay. Yang kedua kita ada UP juga ni, tapi ni burger. Jadi kalau anda kali dah tengok UP ni, UP burger. Bentuk dia macam ni okey. Bentuk dia. Macam ni je okey. UP burger yang kalau anda makan ada sekali tu makan roti, ada sekali tu makan apa ni? Makan apa ni? Isi dia macam burger ni okey. Burger. Jadi kita makan yang ni dulu lah. Roti dia dulu. Bismillah. Sedap. Ini sayur-sayur dia. Sedap. Dia bawa pun ni soho atau cili gitu lah. Sedap. Terusnya kita akan makan ni coki-coki. Ni kena gunting lagi. Apa yang buka. Tapi dia joki dia lain geng. Joki dia macam lain sikit geng. Joki dia lain sikit ya. Macam mana makan tahu. Tapi dia joki dia lain sikit. Kalau dia joki, kalau korang tengok di Malaysia dia akan potong terus tau. Ni lain sikit tau. Ni saya tahu berapa ribu. Ni ribu rasa. Ribu lebih macam tu. Joki kalau kita beli ada dah sepaket dia kan. Dah ada, kita boleh kena gunting dulu kan. Ni lain sikit. Dia pakai plastik lebih. Ini je joki dia. Dia pakai ni plastik paket ni. Pakai. Itu je berbezanya Malaysia dengan Indon. Kalau Malaysia dia sekali dengan ni. Lepas tu kita boleh gunting terus. Kalau Indonesia dia pakai packaging yang ni
Nah, tak boleh makan plastik ni. Dia potong dulu, lepas tu baru potong-potong, lepas tu baru kita boleh makan. Okay. Ni pun saya tahu apa. Lepas tu ni kita gunting. Okay. Joki ni memang biasa je joki kan. Bismillah. Kuah coklat dia. Ni coklat dia. Macam tahi. Belum nak saya tunjuk lagi. Tu dia. Coklat dia geng. Macam tahi tak? Tak nampak sangat lah. Tapi ni ya coklat dia. No sangat. Boleh lah. Dia best. Nanti best. Sama je macam coklat Malaysia. Sama je. Ni tak boleh makan lah. Okay. Lepas tu kita akan makan ni. Ni Asto Single. Alah, Asto Single. Buana Asto Single. I tak tahu dah apa dia nama dia Asto Single. Kau makan. Kat sini kepuk yogurt ni. Apa ni orang panggil? Apa tu? Roll. Apa tu? Rolo. Rolo ke apa tak ingat tak saya. Dia macam ni ke? Rolo apa tu? Coklat Rolo tu. Bukan hot roti tu. Coklat Rolo ada paket biru tu. Dia macam ni ke? Tapi lain sikit. Mari go. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Tak. Nanti kita ada coklatos. Kita ada coklatos pula. Kita habiskan yang ni lah, yang ada biskut untuk semua ni kita habiskan dulu. Lalu kita stackkan coklat. Okay. Ni coklatos. Coklat dia cantik ke. Sama je. Ni. Ni kalau budak-budak minyak ni. Budak minyak ni. Beli ni dia. Cuba kalau boleh belilah. Beli juga awak nak kata gana. Dalam dia ni tak nampak mana. Tak nampak mana pula. Tak nampak sangat. Boleh je. Boleh lah tu. Lepas tu kita ada ni Coco Pie. Dia biasalah. Ini dah biasalah makan Coco Pie. Cuma yang ni berbeza sikit. Ni coklat Coco Pie. Biasa apa dia? Ni Coco Marshmallow. Kalau ibu makan tu apa pie apa ya? Dalam dia tu marshmallow. Ni coklat. Coklat betul. Banyak coklat dia. Rasanya bismillahirrahmanirrahim. Ada cheese lah. Ada kecil apa ni marshmallow. Tapi cheese dia tak kuat tak sangat lah. Okey lah, dia boleh sedang lah, boleh lah. Tak perlu lah tu. Buat dulu. Alah, ada kat luar. Tu kita akan makan yang ni pula. Ni guys, coklat coconut. Coconut pula. Bagi gunting lah terpaksa.
Macam mana biskut dia ni tergabung tu. Oh. Rasa biskut. Tahu lah. Kalau kau nak biasa tu. Oh, sorry again, bau ni bersepah sikit. Semaim. Sekejap. Macam biskut dulu ya. Dia macam biskut yang ni kan. Di atas ni kan, dia ada putih-putih tu. Orang nampak sendiri lah kalau cari memang apa macam ni. Tapi ada gejala putih tu. Dia macam guna biskut orang gula. Orang gula panjang petok tu. Dia guna biskut ni. Kenapa tak guna biskut kosong? Tak kosong tu, apa dia petok tu kosong. Hari sedap. Dia guna gula pula, gula. Gula sedap, tapi tak kena tekuk. Kau muak. Aduh. Next, plastik. Ni plastik apa? Kopi rasanya. Lupa nak tunjuk. Apa payah sangat. Coating ni tak kuat mana pula. Payah lah. Mau basah. Kemarin tengok pula tu. Wajah aku ni kuat. Dia tak kuat, tak bayar aku. Ya, pun payah sangat Aduh. Boleh pun. Alah, ni macam wafer je. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Betul wafer. Betul wafer dia. Wafer bisa satu lagi. Tapi bentuknya macam caramel. Dia lebih tebal tu. Packaging dia macam biskut. Saya ni yang kopi lah. Oh, kopi gini saya boleh terima lagi. Dia jangan habis ke kopi. Saya kopi mana detik hangat. Mana detik tak boleh. Bapak saya bukan jenis makan kopi hangat. Kopi biskut boleh. Kalau kopi air-air tu saya tak boleh sebab manis sangat. Biasa lagi kan, kalau makan coklat ni apa selit gigi memang. Plus biskut apa ni? Nesta. Oh, ini biskut lemon je. Ni dalam dia. Oh, payah ni sejuk. Dalam dia macam ni ke? Macam biskut lemon. Ya betul. Pineapple jam. Pineapple jam. Ui, ambil satu. Ui. Bismillahirrahmanirrahim. Buat ni dia, jam dia. Ui. Dah. Lemon dia tak masam sangat. Tak manis sangat. Better. Ya. Tapi lemon dia tak nampak hangat lemon dia macam lemon sikit. Itu. Sedap. Oh, ni boleh makan buah-buahan. Tapi jangan ni makan banyak hangat Buat sorry biskut ni manis.
Biskut ni manis sangat. Kena cook ni, ambil air tu. Kita patah dua terakhir, kita patah dua. Dalam ni macam ni lah. Boleh lah bagi sikit. Okey lah. Lemon dia okey lah. Sekejap. Atau sedap pun biasa je. Okey. Alright, jadi tu saya beli air dah lah kalau. Sebab nak pergi minum air dulu. Nak air masak apa semua. Kejap lagi kita akan review ni pula. Coklat apa semua Sekejap tau, ibu nak minum air dulu. Kita sambung balik. Kita dah ambil air sup kita. Boleh minum dah sikit. Ambil dah. Okey, tekuk dah okey lah. Kita common sikit dengan air masak. Jadi kita jangan common air manis. Air manis dia akan tekuk kita ni semua. Sebab biskut kita pakai tu akan manis tu. Cuma yang ni bagi pasti. Yang ni kalau korang nak beli boleh dekat Indon. Beli boleh, tapi bagi pasti tak kena recommend lah. Tapi siapa yang peminat lemon boleh lah. Iko peminat lemon boleh lah. Iba minat je, cuma kurang. Dia macam kuih layer kok, tapi Iba boleh telan. Dia telan teruk lah. Okay, jadi coklat yang pertama. Ni Iba pernah review dah. Semua coklat ada yang Iba pernah review. Yang ni lah sekalinya Kismin nak review. Mana pula gunting. Aduh hang. Okay. Oh, tu lah tu. Okay, ni coklat dia. Bismillah. Macam tu je coklat dia. Dah, coklat dia okey lah. Ini kecil lah coklat dia macam. Aduh, tak ada ni pula lah. Lah. Sedap. Sedap. Dekat mana saya kena ambil tisu dia. Bentar saya ambil tisu bentar. Alright, ibarat tak ada coklat tu. Yang kedua kita ada ni lain juga asal dia. Ni Bounty Green. Bounty Green. Okay, Bounty Green dia. Wow. Bawang ni macam ubah. Ubah macam ni Bounty Green dia. Okay, kita rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, bawang dia macam bila rasa tak menaik apa tu, teh hijau. Atau bawang perfume. Perfume orang jatuh. Bawang dia sedap. Sekejap lagi. Dia macam bawang, bila makan tu bawang teh hijau. Teh hijau yang teh hijau macam teh hijau biasa lah. Itu lelah-lelah tu dia macam bawang perfume. Macam perfume orang yang terbakar. Betul lah. Okay, next pula ialah Fox Crystal Clear bisa lemon. Lemon ni bawa okey je. Yang lemon masak tu je. Dia super dengan apa ni? Dengan Bounty Green. Colour dia, cuma lemon dia tak nampak macam lemon sangat. Dia macam putih-putih, tapi tepi dia tu dalam dia macam lemon sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sedap. Macam kalau minum air teh lemon. Dia rasa macam tu. Air teh lemon yang kalau minum tu. Macam orang tu minum lah. Untuk elak sakit perut. Tu yang seterusnya kita ada Welaza bisa orange. Apa tu? Orange mint. Orange mint ni sekala macam ubat gigi lah. Rasa.
Dia serupa ikut dengan apa tu, Morning Grey yang warna hijau, pizza macam dia hijau tu, macam ada pokok tu. Bulat dia serupa, warna je berbeza. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia macam air macam coklat orange yang kita minum seumur, macam air sangkui lah rasa dia. Macam air sangkui sikit. Macam tu. Lepas tu kita akan rasa ni coklat favourite saya dari dulu sampai sekolah dulu. Sampai budak-budak dulu lah. Saya suka beli coklat ni dalam sampai sekolah dulu berapa? RM2.50 saya time tu. Ni mahal lah, mungkin ada seorang tu dalam RM5, ada seorang tu dalam RM6. Dulu saya beli ni, siapa ingat coklat ni? Coklat ni favourite saya dulu tau. Tapi coklat ni memang banyak suka saya sebab pak bokok dia tu agak payah. Tapi coklat ni dulu favourite saya tau, memang sangat favourite time tu dulu. Zaman budak dulu. Budak dulu memang favourite dulu. Coklat dia. Lepas tu kita buat macam ni, macam tu janganlah bahaya. Macam ni, kalau kita buat dia macam sikit. Macam dulu. Kita rasa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Coklat dia macam ni. Macam sasi. Macam sasi geng. Wih, sedap. Rindunya coklat ni dulu. Zaman budak dulu saya pernah beli banyak kali dah dulu. Zaman budak dulu. Ada tu saya sayang sebab apa? Saya tak boleh coklat ni sedap. Sedap sangat. Okay, disimpan dulu untuk malam. Yelah, macam mana saya buat video ni malam. Saya kena buat video ni tengah hari geng. Tapi tak sempat sebab ya sempat je, cuma malas sikit. Tengah hari saya macam malas sikit nak buat video. Atau yang seterusnya kita akan rasa ni pogi-pogi, pizza apa ni, lemon lime. Pak buka ni yang paling lama macam lagi saya buka dulu, lepas tu saya tunjuk kawan. Alright, ini lemon dia, lemon lime warna putih sama macam lampu yang kita tengah ni tengah buka ni. Masuk dulu, bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Lemon lime ni dia rasa macam manis-manis, dia tak ada rasa macam masak-masak. Lemon dia kurang sikit. Lemon dia rasa macam tengah-tengah. Dia tak ada rasa macam dalam macam seluruh tu, tak ada. Dia macam tengah-tengah saya. Dia manis-manis. Kalau rasa manis-manis masam, ibu okey. Jangan masam-masam manis. Maknanya ibu okey je, cuma jangan masam sangat. Seterusnya kita akan rasa ni pogi-pogi ke super. Ni Grab. Grab ni memang ibu suka lah. Kalau cepat apa ibu boleh buka lagi. Ni kalau lambat ibu kena cut lah sebentar. Macam lemon tadi tu ibu kena cut sebentar sebab lama. Ni Grab. Grab dia. Ui. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Ada plastik ke? Grab mini pun super je. Dia rasa macam anggur biasa je. Bapak rasa macam cakap Malaysia je makan ni. Ni berapa ya? Saya beli 4. Ya 4.2 ribu rasa tanya saya beli. Tapi saya beli ni ada 5-6 hari lepas lah. Tu saya terpaksa beli tu. Saya nak penuhkan satu plastik. Tapi saya tengok saya shoot ni tak penuh plastik. Itu saya macam tak puas hati kalau nak shoot. Ada lagi dari pusat ada lagi coklat yang saya tak review lagi. Okay, InsyaAllah nanti saya akan review lagi. Okay, ni coklat yang terakhir ni pizza
strawberry. Ya, bisa strawberry. Pak ya buka ni apa ya ni? Pak ya buka ya. Tapi saya nak tanya korang lah, korang pernah tak makan coklat ni dengan plastik? Kalau makan sekali, siapa pernah? Coba korang komen. Iba pernah ke? Iba pernah makan coklat ni dengan plastik? Iba makan. Sebab tu tahan ke. Nak buka dia tu pun payah ke. Sebab dia kena buat satu lah kena lekat. Yang kedua buka dia ni, buka bawah dia ni, kalau kerah dia ke. Ni kerah dia ni ke. Sekarang tak boleh tau. Dia kena macam air gitu, dia baru boleh cabut. Ni pun tangan kita lekat tau. Tak ada ni tisu lebih. Mata ambil dia. Ni pizza last strawberry. Ni ada plastik ni. Lekat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sama macam strawberry kat Malaysia juga. Tak. Ada sekali kalau Iba ni Iba tunjuk kalau tu dia, kalau nak ambil kalau saya nak je lah. Kalau Iba makan coklat Iba macam ni. Macam tu. Tu yang kedua ni bagi Iba tips lah. Kalau korang nak ambil je. Kalau nak ambil tak payah. Ni tips yang pertama. Macam tu. Itu yang pertama yang bagi Iba sedikit. Iba pernah buat sama ni kalau Iba makan coklat ni. Yang kedua macam ni. Macam isap okok dulu lah. Tu yang terakhir. Macam ni. Iba zaman sekolah dulu, daripada zaman budak dulu memang Iba suka macam ni. Macam tu. Kalau hidup kalau sini adalah sakit gigi. Betul kalau Iba makan jajan, Iba lah ni korang sebab yang rosaknya adalah gigi. Sebab kita makan benda manis-manis sehari-hari, gigi tu akan rosak. Lepas tu kena gosok lah setiap hari apa semua. Jadi itu je kot Iba boleh review semua jenis coklat dan semua jenis biskut yang Iba dah review. Jadi insyaAllah Iba akan buat konten, banyak lagi konten makanan-makanan lagi insyaAllah. Di kedai pulsa pun tak cukup lagi. Dalam 20% tak cukup lagi. Semua Iba dah pernah review dalam mungkinan 60% Iba dah review sedikit-sedikit. Bagi Iba sendiri, semua di kedai pulsa tu rate 1/10 7/10. Semua 7/10 dah bagi Iba sendiri. Semua okey je, nice apa semua. Iba buat jenis review kedai semua. Iba beli semua jenis ni, habis pun beribu-ribu. Bukan ringgit dah, beribu-ribu Iba habis. Punya beli bayar tu punya siapa nak ya. Serabut weh. Dah terperang sangat dalam hari tu. Iba bila lagi beli tu. Tak ingat dah. Sampai Iba nak makan tu pun nak ambil tu sebab salah kan. Sebab kita beli tu untuk review, bukan untuk apa semualah. Sedap. Okay, itu saja untuk video pada kali ni. Mesti korang tanya kan, coklat tu Iba buang ke? Tak lah. Ni ada je ni, Iba tengah simpan kan. Ni dia. Kita dah tunjuk ni. Iba tunjuk dah. Okay, ni coklat yang Iba makan tadi lah. Tengok sendiri. Ni coklat Iba makan tadi. Tu, siapa nak beli, kalau boleh beli. Ni sampah lagi semua. Iba kena buang lah. Semua jenis plastik semua tu Iba kena buang lah. Takut malah, mak saya malah. Sebab kalau jenis siapa-siapa, mak saya malah marah kan. Kau faham je. Okay, jadi siapa kalau nak boleh beli di kedai pulsa tu, tak ada masalah. Kau bukan promosi. Tapi kalau korang nak beli macam saya ni apa semua, boleh beli, tak ada masalah. Tapi kalau korang nak beli tapi untuk review, Iba okey. Tapi kalau untuk sekadar macam makan-makan tu, Iba boleh je. Cuma jangan makan banyak sangat lah. Sebab satu lagi, kita bunyi gigi ni akan rosak. Kita makan coklat banyak-banyak. Lepas tu coklat ni pula buat gemuk. Itu masalahnya. Okay, alright guys, itu saja video kali ni. Kalau ada next video, kau boleh komen bawah. Video 30 minit. Kita review coklat aja, review 30 minit.
Oh ya. Itu saja video kali ini. Jumpa di next episode. So, apa-apa, hantar apa-apa macam ni kepada saya. Ada siapa tak lagi video vlog raya yang Ibah post sebelum ni pun. Kalau pergi tengok sekarang video vlog raya Ibah dah post dah. Tapi belum video vlog raya hari pertama tu pendek je, tak ada full sangat. Tapi hari kedua tu lah Ibah tunjuk rutin hari Ibah hari raya kedua. Okay, bye bye. Assalamualaikum.